Bermulalah pendakian untuk masuk ke Gua Silabur ini. Perjalanan pendakian agak berbatu dan tidak rata. Awal-awal pendakian, Alif nampak kecantikan dan keunikan pokok-pokok besar yang ada di sini. Jadi jalan tu tak payah tergesa-gesa. Perlahan je jalan sambil menikmati keunikan hutan sepanjang perjalanan. Semakin jauh mendaki, jalannya semakin curam. Itu sebabnya ada disediakan pemegang kayu untuk berpaut di sepanjang pendakian. Dan semakin hampir nak sampai di pintu gua, trek pun semakin mencabar. Alif kena memanjat dan melalui laluan batu yang sempit. Menguji jugalah stamina Alif ni. Tapi tak apa geng, demi kecantikan sebuah gua. Selepas lebih kurang 15 minit pendakian dengan kecuraman 45 darjah, Alif pun berjaya masuk ke dalam Gua Silabur. Masuk je gua, suasana sejuk macam menyambut Alif. Keunikan dinding-dinding gua yang cantik, memukau mata Alif. Pembentukannya betul-betul macam magic. Cantik sangat-sangat. Kecantikan gua ni buat Alif tak berkelip mata pun. Okey kawan semua, jadi sekarang ni Alif kat dalam Gua Silabur. Dari luar nampak tak besar sangat, tapi bila masuk dalam ni, luas dia kan. Orang cakap sampai sakit dia bila dalam atas. Lagi satu kat dalam ni sejuk je. Rasa macam ada hawa dingin. Tapi tak payah bayar elektrik. Best tu tengok bibi kelawar kat dalam ni kan. Rasa tenang lah. Patut dia orang cakap kalau stres dia masuk gua, ni dah masuk orang. Pancaran cahaya matahari yang masuk ke dalam gua menyerlahkan lagi kecantikan di dinding-dinding gua. Orang kalau datang sini tak ambil gambar di spot ajaib ni, memang tak sah. Sekarang baru Alif faham kenapa dia panggil Gua Jet. Tengoklah bila kena matahari kan, dia punya batu-batu ni semua macam bercahaya tau, macam hidup, warna hijau, ada macam kebiruan sikit kan. Lepas tu dapat nak sinar matahari kat sini macam spotlight kat Alif kan. Rasa macam dalam cerita apa ni. Lama. Kecantikan Gua Silabur ni bukan je berjaya memukau mata Alif, tapi sepanjang Alif kat dalam ni, Alif rasa tenang je, lapang je Alif rasa dada ni. Sampai ke Gua Silabur ni betul-betul hadiah untuk penutup perjalanan Alif selama ni. Keajaiban alam yang ada di Kuching ni buatkan Alif rasa semua perjalanan Alif di sini sangat berbaloi. Huish korang semua, jangan banyak-banyak tempat cantik yang pernah pergi sebelum ni kan. Sumpah dia cakap tempat ni Gua Silabur ni tempat yang paling cantik Alif pernah pergi. Sebab tu Alif sengaja tak nak pergi tau mana-mana gua. Alif simpan, Alif sengaja simpan Gua Silabur ni jadi tempat terakhir Alif. Tengok cantik gila kan. Memang rezeki Alif lah dapat menyaksikan anugerah Tuhan ni. Jadi Alif pun dah penat lah badan ni semua kan. Dia pernah nak pergi berendam dekat kolam air panas pula. Oi, best tu. Tadi kan dah masa-masa makan Gua Silabur kan. Jadi sekarang ni kita tenangkan jiwa kita balik kan. Jiwa tenang, hati pun senang. Mandi kolam air panas, charge tenaga dalam badan. Lepas lebih kurang 4 jam mendaki dan meneroka gua, rasanya aktiviti ni memang kena.
Memandangkan mandi kolam air panas ni banyak kelebihannya untuk badan dan kesihatan, Alif rasa ianya sangat sesuai untuk dijadikan penutup bagi semua aktiviti Alif. Mana tahu boleh longgarkan balik otot-otot dan urat-urat dalam badan Alif ni. Mungkin lepas ni kalau korang datang nak panjat gua, sebelum balik ke Bandar Kucing tu, bolehlah singgah di kolam air panas ni sekejap. Macam mana bila perjalanan yang panjang ni membuat Alif punya pandangan lebih luas lagi. Dah macam-macam dah Alif jumpa, Alif nampak, Alif kenal, dan ini semua kan mengajar Alif tau. Kadang-kadang kita berjalan yang jauh kan, kita nampak, tapi yang dekat ni kita tak kenal. Jadi perjalanan yang macam-macam ni kan membuat Alif buka fikiran Alif yang Malaysia ni terlalu cantik, terlalu indah dengan alam, kaya dengan budaya. Jadi apa yang korang nampak tu lah yang Alif boleh kongsikan. Dan untuk korang semua, terutamanya yang muda-muda di luar sana, Alif syorkan kepada korang, pergilah berjalan, pergilah lokal ke tempat yang baru. Kalau tak ada duit tu, duit boleh kumpul, tapi kalau boleh tu, pergilah pusing di Malaysia ni. Sebab Malaysia pun cantik korang. Sebab apa? Sebab Malaysia pun okey. Jadi sekarang ni masa untuk Alif balik ke KL untuk bekerja lebih keras lagi dan kumpul duit supaya Alif boleh berjalan lebih jauh lagi. Jadi bye bye gang, kita jumpa lagi. We watch the sun go down over the same hometown, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay.